emergency lane pun dah dijadikan smart lane. Tengok kesian lah yang bawa motor ni pun semua. Boleh lah nak ni bawa dengan tenang. Kalau tidak boleh guna emergency lane ni, tapi tu relax ya, sambil bawa relax slow. Sekarang tempat sabar kecah juga di tengah-tengah ni. Tak kenapikan lah yang bawa motor boleh laju tu ada juga. Tapi problem dia tu, kalau semua kereta ni dia follow the lane, tak tukar-tukar lane, sekejap nak kiri, sekejap nak kanan, risiko tu boleh dikurangkan lah. Bukan tak ada risiko, tak ada. Sebab ada kereta bila slow-slow ni dia siap main handphone lagi. Sambil tengah minyak slow-slow, kereta dia dah menyengit macam contoh. Dia nampak ada curve sikit kan. Bila dia curve ni, tekan sikit minyak, sampailah ke line putih putus-putus tengah ni. Rapat dengan kereta sebelah. Tapi tu motor belakang datang, jangan crank lah. That is the problem guys. So bila orang bagi horn tahan maki, marah. Tak disabak nak sabar apa? Membawa duk tak fokus. Cuba bawa elok-elok. Pangkang.